selepas 7 musim di Liga Malaysia. Musim ini merupakan musim terbaik bagi penyerang berusia 36 tahun ini apabila dapat menjaringkan 17 gol bersama Kuala Lumpur City FC. Syabas diucapkan buat Paul Jose, jumlah gol sebanyak 17 gol, penjaring terbanyak Liga Super Tempatan musim 2024-2025. Nesta Kuala Lumpur Paulo Joso telah bersama Kuala Lumpur City sejak 2017 selepas mewakili 6 kelab yang berbeza di Brazil. 2021 tahun terbaiknya dengan membantu KL City memenangi Piala Malaysia. Namun anugerah kasut emas Liga Super untuk pemain tempatan ini adalah anugerah individu pertamanya sejak bergelar pemain Harimau Malaya pada awal 2023.